Johor menyasarkan kedudukan 3 terbaik dalam Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2026 di Selangor Ogos nanti. Esko Belia Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Muhammad Hairi Mat Shah berkata, semua persatuan sukan telah diarahkan membuat persiapan awal. Saya sudah pun meminta agar semua persatuan-persatuan tidak menunggu lama arahan kerana kita perlukan menjadi satu contoh kepada negeri-negeri lain agar hub sukan ataupun atlet-atlet yang dibangunkan daripada Johor, dan saya meletakkan sasaran saya of course lah top 3 daripada juara, tetapi kalau menjadi juara adalah bonus. Johor muncul juara keseluruhan SUKMA 2022 buat kali pertama dalam sejarah Tamasya dengan kutipan 77 pingat emas. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program ibadah perdana Dun Lakin di Johor Bahru. Dalam perkembangan lain, Johor menyahut titah Pemangku Sultan Tunku Mahkota Ismail dalam menjadikan negeri sebagai Sports Nation menjelang 2030. Fokus akan diberikan kepada pembangunan atlet tempatan, naik taraf fasiliti infrastruktur dan pelancongan sukan.